Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama saya Alpa Hafiz Amin. Pada hari ini saya dihubungi oleh rakan pemandu baru yang bertanyakan tentang di mana letaknya EVP dalam aplikasi Grab. Okey, jom kita saksikan di manakah terletaknya EVP dalam aplikasi Grab. Untuk melihat permit EVP kita, semestinya lah kita perlu membuka Grab Driver. Okey, untuk lihat permit tersebut kita boleh pergi ke bahagian profile. Selepas itu kita pergi ke setting. Lepas itu kita pilih di akaun kita lah, atas nama kita tu kita klik. Okey, dan dia akan memaparkan maklumat kita semua di sini. Dan di sini akan tertera lah kita punya nombor permit EVP dan bila tarikh luputnya. Okey, kita klik EVP kita dan kita tengok dia sudah muat turun dan kita boleh buka. Okey, file inilah untuk kita print. Okey, untuk simpanan kita. Sebenarnya tak perlu print je, cuma ni untuk ada apa-apa urusan, untuk kita masuk Puspakom ke apa semua, kita perlukan benda ni. So kita print satu salinan dan simpan dalam kereta. Okey, begitulah cara nak dapatkan permit kenderaan e-hailing kita. Okey, untuk akaun baru, lepas seminggu daripada akaun kita aktif, permit ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Okey, sekiranya kalau anda buka aplikasi ini sebelum seminggu, berkemungkinan besar permit ini tidak dipaparkan lagi. Jadi untuk permit ini Grab akan preview selepas seminggu akaun diaktifkan. Okey rakan-rakan, dah tahu di mana letaknya EVP kita? Dalam bahasa mudahnya permit lah, permit kenderaan e-hailing kita dah tahu tempat letaknya. Ada satu lagi isu ya rakan-rakan. Isunya berkenaan dengan berapa orang penumpang untuk kereta kita. Okey, jadi untuk kemuskilan ini saya sertakan satu video ini untuk kita sama-sama tonton daripada pegawai GPJ. Ada orang kata kalau Grab 4 seater termasuk pemandu, jadi hanya boleh 4 penumpang. Pemandu masuk ke? Sahabat, mana-mana kenderaan pun, sama ada kereta sewa ke, Grab ke, e-hailing ke, 5 penumpang termasuk pemandu mengikut VOC ataupun pendaftaran kenderaan itu. Maknanya penumpang sahaja 4 dan pemandu 1, jadi 5. Mari mana pula 4 penumpang tak termasuk pemandu? Maknanya 4 penumpang, pemandu mestilah ada. Faham? Dan juga yang lebih mudahnya, jumlah penumpang tu sebenarnya sudah ada di permit EVP e-hailing kita. Contoh saya menggunakan kereta Myvi. So Myvi ni permit ni untuk 5 orang. So jadi bermakna 5 orang bersama pemandu. Saya harap apa jumlah penumpang ini, rakan-rakan tidak ragu lagi lah. Ada setengah kata 4 orang, ada setengah kata 5 orang. So kita rujuk balik. Kita rujuk balik permit kita berapa orang. Saya ada satu permintaan, minta tolong rakan-rakan like and follow saya punya page. Terima kasih, sehingga berjumpa lagi.